Awas, anda akan terus diburu. Assalamualaikum semua. Peningkatan kedudukan negara dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI dari tanggal 57 pada 2024 kepada tanggal 54 pada 2025 merupakan bukti jelas usaha serius, sistematik dan berterusan kerajaan Madani dalam memerangi rasuah serta memperbaiki kelemahan struktur tadbir urus negara. Kejayaan ini termasuk memulihkan lebih 15.5 bilion ringgit hasil negara melalui rampasan aset, dana dan pembanterasan sedikit rasuah serta ketirisan yang telah lama menjejaskan kewangan awam. Kejayaan ini adalah hasil tindakan tegas pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Transparency International yang merupakan sebuah gabungan global menentang rasuah yang mengumumkan dapatan ini memaklumkan CPI 2025 ini adalah berdasarkan 13 tinjauan dan penilaian pakar yang mengukur tahap persepsi rasuah dalam sektor awam di 182 buah negara. Ini kajian level antarabangsa, Mat. Bukan kajian kedai kopi. Untuk makluman bersama, sasaran kita adalah untuk menempatkan Malaysia dalam kedudukan 25 negara teratas CPI menjelang tahun 2033. Jadi, kepada para perasuah, awas, anda akan terus diburu.